Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak rendang nasib. Sempena hari raya korban kita tahun ni. Jadi semalam kita hari raya korban. Hari ni semua daging-daging fresh. Kita nak buat rendang nasib kita hari ni. Ini daging dalam 1 kilo lebih. Bahan-bahan yang lain tu ialah bahan-bahan dalaman seekor lembu tu. Kita ada hati, kita ada limpa, kita ada jantung, kita ada paru-paru. Semualah yang ada dalam tu kita bubuh sikit-sikit untuk kita jadikan rendang nasib. Kenapa dikatakan rendang nasib? Maksud dia kadang-kadang kita dapat daging, kadang-kadang kita dapat paru, kadang-kadang kita dapat hati. Itu nasib kita lah. Jadi bahan-bahan yang kita nak buat rendang tu, kita nak buat rendang yang macam zaman-zaman dulu. Tak nak tambah-tambah lah. Tak nak tambah-tambah bahan-bahan lain. Jadi kita buat yang betul-betul yang macam mak-mak kita dahulu. Jom kita tengok bahan-bahan yang lain pula. Kita ada cili kering. Kalau belah-belah utara ni dia pakai cili kering. Kalau kata belah selatan sana tu cili burung kan. Tapi kita pakai cili kering. Kemudian kita pakai bawang. Bawang 3 biji je. Kemudian kita pakai kunyit, lengkuas, halia. Dan tak lupa juga serai. Mesti ada dalam masakan kita, rendang kita. Itu saja. Ini hati. Okey, kita potong dia nipis-nipis. Sebelum kita potong tadi, akak dah basuh dia, cuci-cuci dah. Jadi tak perlulah untuk kita basuh 2-3 kali. Okey, hati. Masukkan. Okey, jantung dia keras-keras macam tu. Jantung. Okey. Kita potong dia nipis-nipis. Okey, jantung. Ini limpa dia macam lembut-lembut tu, tapi kalau kita masak tu dia tak adalah lembut kan. Dia kalau macam kalau nak potong pun macam susah sikit tu. Dia lembik kan. Nak kena tukar pisau lain lah, bagi pisau tajam sikit. Okey. Masuklah. Satu lagi kita pelampung ni kita rebus dia dahulu. Sebelum kita potong, kita rebus dia dulu. Pelampung kita rebus dia dahulu. Rebus dia taklah lama, rebus sikit-sikit je supaya pelampung ni kadang-kadang rebus tu bukan apa, senang nak potong. Kan? Dia lembik, senang nak potong. Jadi bila dah kita rebus tu dia keras sikit. Beria-ria lah nak potong. Kena tangan-tangan juga nampak beria. Okey. Okey. Sekarang kita nak blender cili kering. Bahan-bahan ni semua untuk kita blender ya. Cili kering, kemudian kita potong bawang. Bawang ni kasar-kasar je sebab dia pun kita nak blender juga.
Okey, kita blender ni dua ni dulu. Kemudian kita nak masukkan, kita nak potong kunyit. Okey, kunyit. Kemudian kita nak potong serai, lengkuas. Kemudian halia. Serai. Serai ni kita bubuh banyak sikit. Okay, serai. Masukkan serai. Ni kita nak blender sekali. Tadi kita dah blender dulu setengah. Jadi kita sambung pula. Halia. Lengkuas, kunyit. Mudah sangat cara-cara nak buat tu. Bahan-bahan dia pun okey. Okey. Kita bubuh banyak-banyak sikit bahan dia baru sedap. Dah. Okey, kita bagi dia keluar air dia dulu. Bila dia dah keluar air, baru kita masukkan santan. Biar tengok. Dia dah pecah minyak dah ni. Dia dah nak apa orang kata? Nak kering lah. Sekali ni kita buat sampai dia rasa kering tu. Okey. Kemudian baru kita masukkan kerisik. Nampak kerisik dia? Bertahan lah banyak dia tu. Kan? Kalau beli ni dalam RM5, RM6. Gitu. Baru berasa. Kemudian kita masuklah sikit Maggi secukup rasa ni. Yalah sikit je. Sebabnya daging kita tu fresh memang sedap dah. Jadi kita masukkan sikit aja. Okey, kacau. Kita nak masak sampai dia kering sikit. Okay. Perlahan kita sikit api lah. Bila dia dah masak sangat tu. Okay, rendang nasi kita ni kita menggunakan daun kunyit. Kalau di kampung kita bolehlah dapat daun kunyit yang masih lagi macam ni. Faham tak? Macam orang kata dia tak terbuka lagi daun dia. Tak terbuka lagi daun dia. Daun dia duduk bulat macam ni. Dia kalau daun macam ni, bila kita makan, lembut je rasa daun dia. Tapi kalau kita duduk di pekan, dapatlah yang tutur bangka tu, dia punya daun tu keras je rasa dia. Tak sedap. Eloknya macam ni. Dah dapatnya. Kalau balik kampung dapatlah tanam sendiri. Ni kita nak potong halus-halus. Kemudian kita masukkan kunyit yang kita ambil tadi. Kunyit muda. Bila kita makan pun nanti tak adalah rasa macam keras-keras kunyit muda ni. Tadi 3 kan? Kita bubuh 3. Okey, kacau. Bila kita dah bubuh kunyit ni, jadi macam kita rasa sekejap lagi kita angkat lah ya. Bila bubuh tu memang sedap lah aroma dia. Dengan rasa-rasa kerisik dia tu. Nanti kita bagi kering sikit. Kita buat style orang zaman-zaman dulu. Orang zaman dulu kalau buat rendang, dia tak ada air-air. Dia buat kering. Ni kita buat kering sikit lagi. Okey. Rendang nasib kita telah pun siap. Tak tahu dah mana satu kan. Limpanya, hatinya, jantungnya. Rezeki masing-masing lah. Okey. Kepada yang menonton, jangan lupa cuba daging korban ni kan. Yang berkorban tu memang mesti akan dapat lah kan. Satu bahagian tu semua dalam tu kita dapat. Jadi kita cuba. Dan bila dah cuba tu,
Jangan lupa komen, share dan subscribe. Sedap. Bye.